Happy birthday. Kita dapat happy birthday. Oh, okay, ada CD. Cek. Hari ni member kita masak nasi lemak. Wow, cantik kejadiannya. Rajin pula dia masak nasi lemak untuk berbuka. Kita rebus telur. Ni rebus telur untuk nasi lemak kita. So next guys, saya nak goreng ayam. Ayam ni saya buat simple je. Sebabnya lama saya tak makan ayam goreng yang macam mana nenek saya masak dulu-dulu. Dia goreng macam ni je. Goreng letak garam dah. Garam dengan ajinomoto lah kita orang pakai. Macam tu je. Cumanya kali ni saya derhaka sikit. Saya letak sikit serbuk kunyit. Tu je lah. Kita menimbau kembali kenangan masa kecil-kecil dulu. Nak goreng ayam. Kepak ayam. Okey, kita nak goreng ayam. Budak tu paling puasa. Ini okey lagi ni, memang bahasa cergas. Hai. Cipet, hai. Nak tengok budak tu paling puasa ni. Cipet. Sniper. Itu puasa gandok. Pagi tak beriuk. Suka dia. Wow. Ui. Asyik dah masak. Penang ni. Boleh ke? Boleh, tapi dah tak adalah boleh sanggup pun kan. Kena masukkan dia ni. Jadi dia tak ni sangat. Kita tambah-tambah dia wangi. Macam tu. Datuk. Datuk ke? Kamu nak selamatkan kau? Dah jadi macam ni. Dia ada dulu. Boleh ke tak boleh? Kita tunggu. Cantik dia warna dia. Kita nampak nasi lemak. Nak rasa dia? Boleh. Kalau takut terlebih masin je lah. Oh, nak rasa. Dah wangi dah. Nak tapak tangan ke? Sikit je dah. Mana rasa macam tu? Okay. Okay guys, ni bahan-bahan untuk untuk sambal nasi lemak kita dengan cili blend. Cili kering tu dah blender. So ada bawang holland dengan bawang merah. Garlic tak pakai Okay, so ini je lah dengan ikan bilis nanti. Ikan bilis dah ready. Banyak. Cuba dia ni. Pegang. Tangannya basuh kan. Ikan bilis kita dah ready guys untuk dimasak. Okay. Ayam goreng pun dah siap. So kita angkat. Tisu tak ada. Kita dah habiskan tisu. Ada lah. So guys, ayam goreng kita dah ready. Oh my god! Wow!
menarik kan. Cuma tu lah saya lupa tisu. Apa tu, dapur ada lagi. Tak apalah. Takkan dah habis untuk alas kan. So, goreng kami dulu. Ini dah ada rasa-rasa ni ayam. Kita ratakan dulu semuanya. Banyak kot kami lihat ni. Betul lah. Makan sikit. Apa-apanya banyak. Kebiris banyak. Sudah mengapa terbaik semua. So, apa tu, ikan bilis kita dah siap goreng dah. Masak sambal pula. Itu memang paling geram lah. Bukan apa Bukan apa? Telur. Apa telur? Baru kita masak. Maggi. Sambal pula. Next adalah lada kering yang telah di blend. Kita buat di kita minyak. Yang ni cek-cek lah. Masukkan bawang tadi tu. Lepas tu masukkan ni tu. Terpaling puasa. Hai, sniper. Lu nak terpaling puasa. Sniper. Hai. Tidur lah guys. Hey. Terkejut. Masukkan asam jawa. Dah pecah minyak. So, next step adalah ikan bilis. Bilas lah. Last step kan? Second last. Oh, second lah. Ada lagi ya? Kita pakai di bawang Holland. Oh, ya betul. Guys, hidung saya dah pedih ni. Terpedas je. Pedas tu masih boleh makan. Rendamkan dia supaya dia boleh berenang-renang di dalam sambal. Tapi hidung saya dah pedih lah ni. Dia berenang-renang. Okay, kita akan masukkan bawang Holland. Okay, mari kita masukkan bawang Holland. Request kena masukkan, kena rekod. Dan inilah kejadian dia. Satu tangan rekod, satu tangan nak kena dekat lawang. Harap dapat duit banyak dah. Tolonglah. Kau makan member. Subscribe pun cukup. Tak tengok tak apa. Mesti subscribe dulu. Nanti tengok je. Kalau tak tengok tak apa. Buka je play. Lepas tu apa lagi? Kacau le. Putar, kasih putar. Begitu. Begitu. Begini. Begitu, begini, begitu, begini. Mak dah terbalik-balik dah. Member yang terbalik-balik dah. Biasalah, confuse lah tengok kat dalam kamera ke nak tengok yang real. Tengok real, kamera ke laut. Tengok kamera, real ke laut. Syamat.
Hidup ni keras tau sebenarnya, hidup dengan media sosial ni. Tak dapat nak menikmati betul-betul kehidupan realiti. Itulah kisah ni. Ini confirm sedap. Confirm sedap. InsyaAllah. Orang puasa masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca selawat sikit. Ikutlah, ada orang dia tak suka bawangnya lembek, ada orang dia suka lembek, ada orang suka rangup-rangup. Aku suka aku lah nak buat macam mana banyak nak kecam. Ini resipi aku, bukan resipi korang. Okay, goodbye. So guys, makanan kita dah terhidang. Inilah dia. Nasi, telur, timun, ayam goreng. Sambal. Ni karakter utama dia. Sambal ikan bilis. Hari ni saya tak apa sihat lah guys. Jom, kita nak buka dah. Hai, kembali lagi kita di dalam Karasidi Channel. Ada orang bagi selamat hari lahir in advance lah, sebab member nak pergi raya. Okay. Kita bagi awal. Dia suka lah, sebab ni yang paling murah. Happy birthday. Kita dapat happy birthday. Oh, kira sini. Wow. Kita dapat birthday. Kita baru satu, ada hadiah sekali. Hadiah pun bagi in advance lah. Okay. Sekejap, kita tunggu ambil hadiah pula. Okay, ni hadiah dia. Bagi dia rumah tau. Beratnya. Lagi. Kenapa macam nampak berat? Berat lah. Rumah kot. Rumah Kemah. So, kita bagi dia kemah. 2 bilik. Siap ada ruang tamu. Ini memang hadiah paling besar lah. So, nah. Okay, berat ni. Thank you. Alright. Ui, berat bye. Ui, murid tangan. Tengok. Ui, tangan pun berat dah. Okay.